Assalamualaikum. Okay, aku nak buat review sedikit cerita Tarong Unforgiven. Aku baru tengok tadi dekat wayang. So bagi rating 5/5, memang full mark. Sebab apa? First, dia punya action. Dia memang TikTok. Every minute korang akan disajikan action yang berkualiti. Ada intense, lepas tu dengan mimik muka dan biji mata pun macam nak terkeluarkan. Memang best lah. Punya story dia quite menarik. Aku rasa fantasi dia, yalah biasalah, macam kongsi-kongsi gelap macam tu. Tapi best, menarik. Okay, seterusnya dia punya emosi. Cerita ni mengisahkan tentang keperitan hidup. Lepas tu kau kena hadap benda-benda yang mental juga. Menarik, boleh ditonton. Okay, lepas tu dari segi video, tak ada goyang, tak ada apa. Memang nice. Dia punya kualiti gambar, dia punya muzik, semua memang terbaik. Okay, filem Melayu aku suggest memang buat macam ni. Memang banyak lah korang dapat sale lah. Okay, so aku tengok dekat IOI Putrajaya. Filem Tarong ni dah start 6 Mei Sampailah habis. Nanti korang keep support filem Malaysia. Okay, bye.